melembutkan bibir dan mencerahkan bibir anda. Lipstik ini juga senang dipakai kerana mempunyai tekstur yang ringan dan mudah dibawa di mana-mana sahaja. Lipstik Isabella ini juga tidak menghitamkan bibir anda kerana mempunyai vitamin E. Apakah fungsi vitamin E dalam lipstik Isabella ini? Okey, vitamin E ini dapat memutihkan dan menambahkan kolagen di bibir anda. Bukan sahaja itu, lipstik Isabella ini boleh digunakan oleh semua orang kerana ia merupakan halal dan para muslimah juga boleh digunakan. Hai, saya Yarshni. Jom kita tengok dari segi pembungkusan lipstik Isabella Limit. Bila korang dah pilih bungkusan yang sesuai, mestilah pemilihan produk pun sesuai dan cantik. Jom kita tengok pembungkusan lipstik Isabella Limit. Okey, dekat sini saya ada tunjuk beberapa gambar pembungkusan lipstik Isabella Limit. Dan dia ada beberapa warna kotak yang cantik dan menarik, and korang mesti suka. Okey, dia berbentuk segi empat tepat dan mudah untuk bawa ke mana-mana dan boleh disimpan di dalam beg. Contohnya, kalau kita pergi ke tempat kerja ke, kita boleh bawa bersama, tak perlu susah lah. Okey, lagi satu, lipstik Isabella ini tiada masalah. Contohnya bekas cair lah, melekat lah. Okey? Harap korang suka produk kami, iaitu lipstik Isabella Limit. Thank you. Bye. Hai guys, nama saya Divya Sri. Korang boleh panggil saya Sri. Video ni saya buat sebab saya nak bercakap tentang promotion lipstick Isabella. So, sekarang kan musim perayaan Christmas dan bulan Disember kan. So, kita orang ada promotion untuk lipstick Isabella. So, yang ni specifically untuk pengguna dan pembeli lipstick Isabella lah. So, lipstick Isabella ni ada, kalau korang purchase lipstick Isabella pada bulan Disember, iaitu pada musim perayaan Christmas, kita orang akan bagi 10% offer. Lepas tu free gift, dan korang juga boleh cuba sampel lipstick Isabella yang akan keluar pada bulan Januari. Dan itu saja untuk promotion lipstick Isabella. So jangan lupa untuk beli lipstick Isabella dan support kita orang. Dan sekian, terima kasih, dan siapa cepat dia akan dapat. So jangan lupa untuk beli lipstick Isabella. Hai, Assalamualaikum. Anda ingin nak beli lipstick Isabella? Lipstick Isabella ni ada banyak faedahnya. Mari kita lihat. Yang pertama sekali, gincu Isabella ni dia ada bahan pelindung matahari ataupun dikenali sebagai UV yang boleh melindungi bibir anda daripada kesan berbahaya. Itu, gincu ini juga memberikan penghydratan kerana dia gunakan bahan seperti aloe vera dan juga vitamin E, yang itu sangat penting. Yang penting sekali, gincu Isabella ini dia mentadihkan bibir anda, mencerahkan bibir anda dengan memilih warna yang betul. Jadi gincu Isabella ini dia ada pelbagai warna. Anda haruslah pilih warna yang betul untuk matching dengan outfit anda. Tunggu apa lagi? Belilah lipstick Isabella sebelum terlambat. Saya Farah Elisha binti Lokman dan nombor saya adalah 012-429-6422. Jadi apa-apa call saya. Jadi sekiranya korang berminat untuk membeli lipstick Isabella Lip Matte, korang boleh contact saya, iaitu bernambah 0113955659. Nama saya adalah Nur Syafiqah Mira dan korang boleh panggil saya Mira. Korang boleh buat pembayaran melalui online transfer ataupun online banking. Dan kedua, korang boleh membuat pembayaran melalui mesin transfer, iaitu korang kena pergi ke bank menggunakan mesin. Dan ketiga, korang boleh membuat pembayaran menggunakan cash on delivery, iaitu saya akan direct terus ke rumah customer memberi barang tersebut, dan customer tersebut akan bayar melalui online transfer ataupun secara tunai. Sekiranya kepada mereka yang membayar secara online banking ataupun mesin transfer, korang boleh tunjukkan bukti korang dengan jelas, screenshot ataupun tangkap gambar
dekat receipt tersebut. And then korang send kepada saya. Korang tunjukkan bagi detail korang, iaitu nama, alamat dan nombor telefon. Sekiranya saya sudah post, saya akan bagi nombor tracking kepada korang. Nombor bank saya adalah 162777299910. Saya menggunakan bank Maybank. Jadi sekiranya korang berminat, korang boleh contact saya cepat-cepat sebelum produk lipstick habis dengan segera.